Jom kita bincang sikit pasal mata wang yang tak nampak dalam kepimpinan. Pernah tak terfikir kenapa sesetengah orang ni senang je pengaruh orang lain? Selalunya kita ingat pengaruh ni datang dari jawatan besar kan? Tapi zaman sekarang, jawatan saja tak cukup untuk jadi berpengaruh. Okey, jom kita bandingkan. Satu guna kuasa, satu lagi bina kepercayaan. Jadi, kunci pengaruh sebenar ni sebenarnya dipanggil rapport. Menurut buku NLP at Work, rapport ni adalah asas komunikasi yang betul-betul berkesan. Maksudnya, tanpa rapport orang mungkin dengar, tapi belum tentu diorang terima. Bila ada report yang kuat, pemimpin akan dapat 3 kelebihan besar. Kelebihan pertama, komunikasi kita akan jadi lebih harmoni. Caranya, selaraskan bahasa badan dan nada suara, baru orang rasa selesa. Yang kedua pula, kita akan lebih mudah faham orang lain. Kita kena hormat peta minda setiap orang, cara unik mereka melihat dunia. Dan yang terakhir, rapport ni dapat membina kesetiaan jangka panjang. Bila hubungan kuat, staf dan pelanggan pun akan setia dengan kita. Semua ini sebenarnya membawa kita kepada satu prinsip penting dalam kepimpinan. Ingat ni, orang tak ikut arahan, tapi mereka ikut orang yang mereka percaya. Dan dari situlah lahirnya kekuatan seorang pemimpin sejati. Jadi, faham ke faham? Inilah dia mata wang kepimpinan yang sebenar.